anak-anak ayam yang mati kalau dalam roda Pak Long ni, tak lain tak bukan sebab tersepit saja. Kadang-kadang dia tidur, member-member lain duk pijak kepala dia, pijak badan dia, tu sebab mati. Hari ni mati lagi 2 ekor. Yang ni umur 4 hari ni. Yang di kebun tu dah lebih daripada seminggu. Jadi di kebun tu lebih selamat lah. Hak ni kita kena simpan dalam roda, kena bela betul-betul. Lepas seminggu barulah kita boleh bawa ke kebun. Lepas tu 2 minggu barulah post tu. Semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cik-cik Pak Long, apa abang cik semua. Terima kasih banyak-banyak kerana pamai tengok di channel Kebun Abah. Malam tadi hujan sangat lebat dengan ributnya di kawasan Paya Pulai. Pak Long nak cakap pun tak tahu, habis kemah-kemah, habis rumah orang, bumbung, atap semua berterbangan. Jadi di kawasan rumah Pak Long ni ada juga tempes sikit-sikit. Cakap pokok-pokok bunga tu jatuh saja. Alhamdulillah tak ada apa masalah. Cumanya yang Pak Long bimbang malam tadi tu tentang anak-anak ayam dalam roda Pak Long. Balik sekolah tadi dalam roda ada 5 ekor dah menetas, tapi kita tak boleh bawa mai tang ni lagi. Yang ni Pak Long tengah kurangkan bilangan anak ayam dalam setiap roda. Yang ni Pak Long buh 5 ekor saja. Baru. Yang ni yang tersepit tadi tu. Di sini ada 7-8 ekor juga. Yang ni saiz dia besar sikit. Selepas daripada saiz besar ni, barulah kita bawa ke kebun. Jadi, buat masa ni, inilah broder yang Pak Long rasa yang terbaik lah untuk Pak Long nak bela mereka dalam masa 1 minggu. Untuk 1 minggu ni, Pak Long memang tak hapus lagi lah pada yang booking-booking tu. Kita bela bagi besar dulu sebab ada macam salah faham sikit tentang pemilihan jantina anak ayam. Ini video ni Pak Long bermula di rumah. Sebabnya, banyak juga anak ayam yang menetas selepas Hari Raya Aidiladha ni. Kalau hampa tengok dalam video Pak Long masa Pak Long balik ke Kedah, Pak Long masa bawa balik anak ayam yang RIR tu, memang Pak Long ikut spek yang memang diajak, memang ada dalam YouTube. Kita tengok sayap dia, kita tengok dia punya balung dia, kita tengok dia punya body dia. Memang sah kata anak ayam tu adalah jantan. So Pak Long bawa baliklah ke Kedah. Bila dah umur 6 bulan macam ni, 5 bulan setengah, bila kita tengok betul-betul, bukan dia cik, dia memang betina. Jadi, adalah menjadi satu kesukaran lah bagi Pak Long untuk Pak Long nak post. Kalau dia minta sekok jantan, 4 betina. Kita dah tengoklah spek jantan ni macam ni. Hantar-hantar pi, mungkin akan terbalik jadi 4 ekor jantan, sekok betina. Di Ipoh. Pak Long post kalau tak salah Pak Long 8 ekor. 8 ekor tu dia minta kat Pak Long 2 jantan 6 betina. Tapi bila dia besar, dia post balik gambar kat Pak Long, tengok yang jantan terbalik, yang jantan jadi banyak, betina jadi sikit. Pak Long rasa macam bersalah juga, tapi nak buat lagu mana? Benda yang kita mengaji, benda yang orang ajak kepada kita, benda yang ada dalam YouTube memang mengatakan bahawa body macam tu adalah betina, body macam ni adalah jantan. Bila kita hantar pergi kat orang, bila besar, orang pun cakap kat kita, Pak Long tersalah. Tapi tak apalah, Alhamdulillah, orang yang memahami keadaan tu, sebenarnya kita tak dapat nak bagi 100%. Ketentuan jantina berdasarkan sayap, berdasarkan body. Bila dah umur 3 minggu ataupun sebulan ke atas, barulah kita boleh pastikan betul-betul dia tu jantan ataupun betina. Cik, hari ni kita nak pergi tengok anak-anak ayam yang kena ribut malam tadi. Pak Long tak dan nak pergi malam tadi. Inilah baru nak pergi. Selepas hampir 20 jam baru nak pergi tengok apa jadi kat anak ayam. Tahta bumbung pun tercabut juga. Jom pergi tengok, jom. Sepanjang Pak Long mai ke kebun ni, daripada rumah mai tani, tengok juga rumah orang-orang tepi jalan kan.
Rumah banjur pun okey, rumah apa-apa pun okey. Pak Long harap-harap kat kebun ni okey lah. Mungkin kena di kawasan Payah Pulai lah. Kawasan kebun Abah ni InsyaAllah tak kena ribut kot. Jom kita pergi tengok. Oh, ni jiran Pak Long lah. Tu bumbung tempat dia berteduh berlipat tu, kena ribut tu. Macam mana ni? Pak Long kan nak tengok apa? Ni Pak Long nak pergi ni, kita nak tengok bumbung dulu ya. Kalau bumbung berlipat, bumbung tercabut, naya cek. Kalau bumbung ada, lega satu bab. Macam mana? Tu dia. Bumbung. Bumbung. Allahu Akbar. Allah kena juga tu. Tu. Jom kita pergi dekat jom. Pintu pagar Pak Long. Tu. Habis sengit. Dah memang sengit dah. Main ribut semalam, lagilah sengit. Jom. Ribut semalam agak teruk lah. SK Payah Pulai memang hari ni cuti. Cuti dan mereka jalankan PDPR lah. Belajar daripada rumah. Jadi tak boleh nak pergi sekolah. Di kawasan sekolah tu atak-atak jatuh. Membahayakan persekitaran. Dan bahaya juga kepada pelajar-pelajar. Jadi ambil keputusan. Mereka buat PDPR. Ni kena sikit. Atak berlipat cik. Kena pula betul-betul dengan lau anak-anak ayam. Anak-anak ayam okey? Dah mati tak? Alhamdulillah semuanya okey cik. Alhamdulillah. Nak betulkan ni dulu. Tu. Dia tolak habis ni. Ni menggunakan atak zinc memang jadi lagu ni lah. Kalau atak asbestos tu dia kuat sikit. Tak ada masalah. Payah juga nak paku tu. Sebabnya tangga ada di rumah. Jadi Pak Long tarik, Pak Long bubuh satu paku saja dululah. Cik, nak cerita nak sambung tentang apa ayam betina dengan ayam jantan yang Pak Long hantar kepada orang yang beli anak-anak ayam Pak Long. Mari kita nak tengok yang macam mana yang dikatakan jantan, macam mana dikatakan betina. Kadang-kadang kita tengok nampak macam jantan tapi tak betul itu betina. Okey cik. Pak Long ada tua ni. Tua ni adalah nota lah. Nota dalam bahasa Kedah dia panggil tua. Tua ni Pak Long nak bawa balik 10 ekor RIR. 10 ekor ni kita akan hantar ke Pontian Johor. Manakala ada 3 ekor lagi Lek Sasek. Lek Sasek ni kita akan hantar ke Negeri Sembilan. Johor dengan Negeri Sembilan, Pak Long beranilah nak hantar untuk esok. Tapi Pak Long ada order banyak lagi. Kelantan, Kedah dengan Terengganu. Tapi untuk esok Pak Long tak mau post sebab esok adalah hari apa esok? Esok hari Rabu. Bila hari Rabu, kalau kita post tersangkutlah dekat Kuala Lumpur, tak sampai hari Khamis. Hari Jumaat, 3 negeri ni BB Express di sana tutup. Jadi takut terdelay, takut mati anak ayam. So untuk Kelantan, Terengganu, Kedah, negeri-negeri yang cuti pada hari Jumaat, Pak Long dah setting dah. Kita akan post pada setiap hari Selasa saja. Untuk nak bagi peluang, kalau terjadi apa-apa, esok masih boleh sampai lagi. Okey cik, kita pilih dulu. RIR 10 ekor. Untuk esok, Pak Long akan hantar lebih daripada umur 2 minggu lah. Ni lebih 2 minggu ni. Biasanya bila Pak Long hantar, kalau orang beli 10 ekor, Pak Long akan bagi 3 jantan, 7 betina macam tu. Dan pemilihan anak ayam tu berdasarkan pengetahuan Pak Long dan kita tengok juga dalam internet, kita belajar daripada orang yang lebih berpengalaman yang mengatakan anak ayam itu adalah betina. Kalau anak ayam betina, biasanya macam ni je. Macam ni, dia ada double layer. Okey, double layer. Jadi Pak Long ambil betina lah sekok ni. Dan kita tengok yang ni pula. Cik tengok beza dia. Nampak tak? Ni dia ada panjang sikit ni dan dia ada pendek sikit.
Ini kalau kita belajar dari internet ataupun belajar daripada orang-orang yang belayam, dia kata ayam ni jantan. Ayam yang macam ni lah Palung buat balik ke Kedah itu, dan tiba-tiba selepas 6 bulan jadi betina. Habis Palung nak buat lagu mana? Kali ni Palung nak bagi ratio macam mana Palung tak tahu. Palung pun dah takut lah nak hantar. Sebab kita hantar macam ni, dapat betina. Okey, nak bagi nampak jelas lagi, mai Palung tunjuk. Okey, hampa tengok untuk nak bagi nampak dengan lebih jelas lagi, hampa nampak tak perbezaan sayap dia? Hak atas ni sayap dia macam tu, hak bawah tu sayap dia macam tu, umur dia sama. Hak ni jantan, hak ni betina. Harap betul lah. Baik, Palung dah dapat lah. Berdasarkan pemerhatian Palung bagi dekat orang Pontian ni 3 jantan, 7 betina. Ni. Sebenarnya kita tengok ciri-ciri dia saja. Kalau berdasarkan ciri betul-betul kan, di sini memang ni kita nampak sebagai ayam betina lah. Tu. Dia punya ekor dia punya sayap dia. Tapi sebenarnya Palung bimbang juga, takut-takut dia jadi jantan. Tu ni betina. Okey, jadi Palung akan hantar kat hampa besar-besar lebih kurang macam ni lah, dengan harga yang Palung rasa sangat berbaloi untuk hampa dapatkan RIR dari Kebun Abah. Untuk masa ni Palung tak buka lagi untuk jualan RIR. Nanti bila dah ada depan mata macam ni, baru Palung nak buka. No? Tak mau, hampa tunggu lama sangat. Balik. Hampa balik. Masuk. Jangan kacau ni. Jangan kacau. Untuk nak buat pengesahan macam mana Palung menentukan ayam tu jantan dengan ayam tu betina, mari kita tengok satu video ni. Nanti berdasarkan video ni lah Palung belajar, perhatikan betul-betul. Inilah jantan, inilah betina. Tapi kalau Palung salah, minta maaf banyak-banyak cik. Palung ni takat tu saja ilmu dia. Kalau kita nak tunggu betul-betul, nak jantan betul-betul, nak betina betul-betul, cik beli hak umur 6 bulan. Hak tu dah confirm dah. Ayam jantan, confirm ayam betina. RIR dah selesai. Lah ni nak bawa balik sekok jantan, 2 betina untuk lag sasek. Lag sasek ni adalah lag sasek yang pertama yang Palung tetahkan dari Kebun Abah dan Palung jual. Inilah lag sasek yang jual yang kali pertama dapat kepada orang Negeri Sembilan. Mari kita nak ambil sekok jantan, sekok betina. Macam mana nak kenal? Sama saja. Ayam-ayam yang ada ni semua sama saja. Ada yang sayap pendek, ada yang sayap labuh panjang double tu. Hak double tu betina, hak pendek tu adalah jantan. Walaupun umur mereka sama. Mari Palung tunjuk. Siapa jantan angkat tangan? Kita tengok Okay, cik. Ni lag sasek. Hampa pergi sana sikit. Kalau tengok pada ni, ini adalah lag sasek betina. Yang ni pula adalah lag sasek betina juga. So, dah dapat 2 betina, kita nak cari satu jantan. Jantan. Mana apa? Ini dia. Jom. Syuh. Ni jantan, nampak? Sayap dia pendek. Jom. Dapat dah. Risau
risau lah. Kalau tak kena nak buat lagu mana? Kalau tak kena perlu minta maaf lah. Nak buat lagu mana kan? Dah memang dikatakan ciri-ciri dia lagu tu. Dah ni settle dah bahagian Pak Long nak bawa balik ayam. Pak Long kena bawa balik ayam sebabnya esok balik pada sekolah. Pak Long tak boleh main lah ke kebun pukul 3 petang. Kita takut ribut ke, takut panas sangat ke. Jadi benda ni dah siap dah ada di rumah. Jadi kita letak dalam satu broder. Nanti balik sekolah kita cuma bubuh dan terus pergi ke BBB Express Temeloh. Untuk kali ni Pak Long ceritakan tentang kesalahan Pak Long juga ataupun kekilapan kita juga. Macam mana kita menentukan anak ayam jantan ataupun betina. Kita belajar setakat tu saja. Jadi setakat tu lah kita mampu. Pak Long minta maaf banyak-banyak pada pembeli-pembeli di channel Kebun Abah yang Pak Long dah hantar. Minta jantan dapat betina, minta betina dapat jantan. Ada yang dapat elok, ada yang dapat tak elok. Tapi cik jangan bimbang. Kualiti yang ada di Kebun Abah adalah kualiti yang terbaik lah. Jadi Pak Long tak campur, tak ada cross, bukan cross. Jadi kalau hampa tengok di sana, Pak Long kurung satu-satu. RIR dengan RIR, BPR dengan BPR, Lexaset dengan Lexaset. Tak ada cross. InsyaAllah. Oleh kerana ayam jantan yang Pak Long hantar kat abah Pak Long tu rupa-rupanya betina, jadi Pak Long akan gantikan dengan ayam jantan yang ni lah. Ni, hak ni dah sure dah jantan. Jom. Bila nak balik Kedah? Bila nak balik Kedah, Cik? Ha? Tak mau? Mana boleh tak mau? Oh. Oh, hebat hang. Dulu video untuk hari ni Pak Long main ambil anak-anak ayam untuk Pak Long postkan esok dan Pak Long tunjuk juga kepada hampa macam mana Pak Long menentukan ayam tu jantan dan betina, tapi tidaklah dapat 100% seperti yang dikehendaki. Minta maaf banyak-banyak. Pak Long buat video ni untuk nak berkongsi apa yang Pak Long tahu dengan apa semua. Mungkin hampa inilah kali pertama tahu macam mana Pak Long tengok jantan betina. Tengok kat punggung dia ada. Pak Long tengok kat sayap dengan tengok kat balung dia saja. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak apa yang mat ke channel Kebun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.